Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah amma ba'du. Ah, Ahlan wa sahlan wa marhaban. Terima kasih kerana sudi untuk mendengar mini course berkaitan dengan jumlah mufidah. Saya sediakan video ini untuk membantu rakan-rakan pelajar peserta baru yang berminat dengan ilmu bahasa Arab, khususnya berkaitan dengan kaedah bahasa Arab. Dalam video ini, mini course ini, saya akan berkongsi tentang cara untuk mengenali 3 jenis ayat. Secara asasnya berkaitan dengan jumlah mufidah. Tapi saya melihat saya boleh kembangkan kepada membantu para pelajar, peserta yang berminat dengan bahasa Arab untuk mengenal 3 jenis ayat bahasa Arab. Nanti kita akan kaitkan dengan jumlah mufidah lah. Jadi, kenapa kita kena tahu mengenali ayat-ayat ni? Jadi dalam bahasa Arab, dia ada 2 jenis ayat yang sempurna, ayat lengkap. Jadi kalau dengan kita boleh mengenal pasti ayat ni, dia bantu kita untuk mahir mengikrab. Dan itu akan bantu kita untuk faham macam mana para ulama mentafsir atau mentadabbur ayat. Jadi saya harap boleh dengar sampai habis. Masalah pelajar. Jadi masalah pelajar, saya mengajar pelajar sekolah, pelajar IPT dan pelajar dewasa. Jadi topik yang saya ajar ialah berkaitan dengan ilmu nahu, grammar lah, ilmu tata bahasa. Dan saya dapati ramai pelajar menghadapi masalah untuk menguasai kaedah bahasa Arab kerana mereka tidak mengetahui struktur asas bagi sesuatu ayat. Jadi bukannya bila dia pelajar kata bahasa Arab ni susah, saya tak cerdik. Sebenarnya bukan masalah minda dia, tapi masalah cara dia memahami struktur ilmu tu, topik tersebut. Jadi saya cuba nak merungkaikan masalah itu supaya saya dapat bantu. Supaya dapat bantu pelajar-pelajar ni, semua pelajar, mungkin termasuk yang mendengar, tuan-tuan yang mendengar, untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi kalau ikut masalah permukaannya, dia punya surface problem ialah keliru dengan susunan dan struktur ayat bahasa Arab. Tak tahu sebenarnya pattern bahasa Arab tu bentuknya macam mana. Itu asas dia. Jadi sebenarnya kenapa masalah tu berlaku? Kerana tidak dapat bezakan antara rukun ayat ataupun kita panggil umdah dengan fadlah. Fadlah ni maksudnya unsur-unsur tambahan dalam sesuatu ayat. Jadi dengan kursus ini, insya-Allah akan ada dapat gambaran sebenarnya apakah asas ayat dan apa sebenarnya unsur tambahan. Akibat jika asas lemah. Okey. Kalau tak dapat bezakan struktur ayat, tak dapat bezakan antara rukun dengan fadlah, umdah dan fadlah, maka 3 masalah akan terus berlaku. Yang pertama, tentu tak dapat mengikrab. Tak dapat nak tentukan kedudukan sesuatu perkataan di dalam ayat. Tak tahu yang mana satu marfu', yang mana mansub. Memang susah sikitlah kalau tak dapat. Sebab basicnya dia dah ada masalah. Yang kedua, bila tak faham mana umdah, mana fadlah, mana rukun, mana unsur tambahan, maka takkan nampak struktur asas tu. Dan itu buat dia lebih keliru. Bila keliru, tak faham ataupun tak jelas dengan struktur ayat, tentulah terjemahnya akan jadi salah. Bila terjemah salah, itu terjemahan yang salah itu ia adalah satu isyarat bahawa berlaku masalah pada memahami struktur yang asas. Jadi solusinya lah, jom kita kenal dulu apakah struktur ayat bahasa Arab yang asas. Kita kenal dulu. Ada 3. 3 kategori bagi ayat bahasa Arab. Jadi kategori pertama, step pertama untuk selesaikan masalah ni ialah saya nak bagi tahu bahawa ayat bahasa Arab ni dia ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Jenis yang pertama ialah jumlah fi'liyah, iaitu ayat yang dimulai dengan kata kerja ataupun fi'il. Maka dalam kata kerja ni, dalam jumlah fi'liyah ni dia ada 2 unsur. Ada 2 umdah, 2 rukun, iaitu pelaku dan perbuatan. Perbuatan dan pelaku. Nanti kita akan tengoklah.
Jenis ayat yang kedua adalah jumlah ismiyah, ayat yang dimulai dengan isim, kata nama. Ini juga ada dua unsur, ada dua rukun wajib, iaitu mubtada' dan khabar. Jenis yang ketiga ialah syibih jumlah. Yang ini sebahagian kitab turas tidak mengkategorikan syibih jumlah sebagai ayat. Sebab tu dia nama syibih. Syibih itu maksudnya menyerupai, seakan-akan ayat, tapi sebenarnya dia bukan ayat. Apa ciri-ciri syibih jumlah? Dimulai dengan huruf jar ataupun zaraf. Huruf jar ialah kata kata sendi. Zaraf ialah kata masa atau kata tempat. Okey. Untuk mengenali uh, ayat-ayat tadi, sama ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah ataupun syibih jumlah, maka kita kena kenallah ciri-ciri dia tu. Jadi ciri-ciri jumlah fi'liyah ialah dimulai dengan fi'il. Dimulai dengan fi'il. Fi'il ialah kata kerja. Contoh ayat dia zahaba Zaidun, telah pergi Zaidun. Jadi zahaba ialah fi'il. Jadi ayat ini ialah jumlah fi'liyah. Mungkin kita tak tahu pun apa makna sebenar ayat ni secara keseluruhan, tapi kita rasa kita tahu zahaba tu ialah fi'il. Kalau kita tak tahu pun kita check lah. Kita check dalam kamus. Zahaba ialah fi'il, maka ayat yang dimulai dengan fi'il kita panggil jumlah fi'liyah. Kalau yang kedua jumlah ismiyah, ayat yang dimulai dengan isim, kata nama. Isim kata nama. Contohnya Zaidun qa'imun. Zaid ni nama orang, tentulah kata nama. Bila dimulai dengan isim, kata nama ni, maka itu dipanggil jumlah ismiyah. Yang ketiga ialah syibih jumlah dimulai dengan huruf jar ataupun zaraf. Jadi contohnya fil baiti, fi itu huruf jar, maka huruf jar yang dimulai dengan huruf jar kita panggil syibih jumlah ataupun zaraf. Di sini amamal baiti. Amama maksudnya di hadapan. Amama ni ialah zaraf. Zaraf makan, menunjukkan tempat. Maka ini juga dipanggil syibih jumlah. Jadi ada tiga struktur. Dua saja yang dikira sebagai jumlah mufidah, iaitu ayat yang lengkap. Satu tidak. Mana jumlah mufidah? Iaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Maka dua ini saja dipanggil sebagai ayat lengkap ataupun jumlah mufidah. Adapun yang ketiga ini tidak dipanggil jumlah mufidah kerana dia tidak lengkap rukun. Tak lengkap rukun. Biasanya syibih jumlah dia akan duduk dalam jumlah fi'liyah ataupun duduk dalam jumlah ismiyah. Itu saja. Syibih jumlah ni macam melengkapkan ayat, sama ada duduk kat jumlah fi'liyah atau duduk kat jumlah ismiyah. Okey. Terus. Oops. Terus. Tanda mengenal fi'il. Jadi, apakah tanda fi'il? Nak kenal fi'il tadi kan? Kita nak kenal fi'il. Kita kata ni jumlah fi'liyah, mulai dengan fi'il. So, kena kenal lah fi'il tu apa. Jadi, nak kenal fi'il, kita mungkin tak faham makna sepenuhnya. Jadi, adalah tanda-tanda yang ulama' kita kongsikan. Jadi, kalimah fi'il itu dikenali dengan tanda yang didahului dengan lam, qad, saufa ataupun lan. Contohnya, walam tajidu katiba. Jadi walam tajidu katiba, tajidu di sini ialah fi'il. Dan dia didahului dengan lam. Ini jumlah fi'liyah lah ni. Kedua, faqul lan takhruju ma'aya abada. Jadi ada lan dekat sini, maka setelah lan ada fi'il takhruju. Ini kita panggil dia jumlah fi'liyah juga. Jumlah fi'liyah ni tak semestinya dia terhitung daripada banyak perkataan. Sekurang-kurangnya dua perkataan. Jadi dalam takhruju ni ada dua perkataan. Perkataan takhruju sampai jim dan kemudian ada waw kat sini. Ini domir ni, ini fa'il. Okey. Kemudian qad alima kullu unasim masyrabahum. Jadi qad ialah alamat bahawa kalimah setelahnya ialah fi'il. Jadi alimah fi'il. Jadi ini jumlah fi'liyah ni. Jadi alimah fi'il, maka selepas fi'il ni ada fa'il, pelaku. Kemudian wa saufa ta'lamun. Jadi saufa ialah alamat bahawa setelahnya ialah fi'il. Jadi ta'lamun dan fi'il. Ta'lamu ialah jumlah fi'liyah juga. Ada ta'lamu fi'ilnya, kemudian ada waw waw jamak sini fa'il. Okey. Untuk seterusnya, tanda mengenal isim. Macam mana nak kenal isim? Jadi isim ni ada banyak tanda. Sekurang-kurang tanda ialah minimumnya ialah adanya tanwin ataupun ada ta marbutah. Antara dua lah.
Jadi kalau kita belajar lagi lama kita belajar lagi banyak tanda kita jumpa. Jadi contohnya al-haqqah. Yang ni ialah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jadi al-haqqah dia ialah isim, ada alif lam kat depan, ada ta marbutah belakang. Gitu. Macam mana nak kenal ayat? Sebenarnya ada lagi ayat belakang ni saya tak bawa kan, saya tak pindahkan dah. Okey. Seterusnya ayat kedua ialah wujuhu yauma idzin khashi'ah. Jadi wujuh dia ada tanwin. Ini tanda isim lah ni. Jadi khashi'ah ialah isim. Ada ta marbutah. Ini tanda isim. Ini contoh ayat jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Dimulai dengan isim. Kalau ikut yang atas ni bersama dimulai dengan isim. Setelah ni ada perkataan. Saya potong. Okey, ini tanda isim. Lagi banyak kita belajar nanti dalam babnya, lagi mudah kita nak kenal isim tu. Ini cuma dalam kos ringkas ni, saya cuma senaraikan 2 saja. Okay. Ini bab yang penting. Macam mana nak kuasai, nak kenal jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah tu, kita kena tengok rukun. Inilah bab yang penting ni. Jadi rukun kepada jumlah fi'liyah, ni salah je ni, mufidah. Rukun kepada jumlah fi'liyah ni ada 2. Ada fi'il dengan fa'il. Ada kata kerja dan pelaku. Syaratnya mesti kata kerja dulu, baru pelaku. Contohnya, qara'a at-talibu. Telah membaca pelajar itu. Jadi, qara'a ialah fi'il madhi. Past tense. Dia fi'il, kata kerja. Dan past tense ni diikuti dengan fa'il, pelaku. Ada perbuatan, ada pelaku. Jadi, lengkap ayat dia. Okey. Kemudian, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah kata nama. Kata nama ni dia dimulai dengan isim dan isim itu menjadi mubtada. Dan pelengkapnya ialah khabar. Okey, bahasa Melayu kita kata subjek predikat lah. Subjek predikat. Al-katibu jadidun. Buku itu baru. Jadi buku ialah mubtada. Isim, dia isim ni. Ada alif lam kat depan ni. Kemudian dia tanda maksud dia buku lah. Jadid ialah khabar. Ada tanwin kat sini. Okey. Ini rukun jumlah fi'li mufidah. Kalau nanti ambil kelas belajar dengan mana-mana dengan ustaz di dalam mana-mana kelas, untuk kita belajar tu dalam grammar tu ataupun ilmu nahwu tu sebenarnya untuk menjelaskan kita sejelas-jelasnya tentang jumlah mufidah. Apa ciri-ciri dia, apa sebenarnya yang patut ada, apa yang tak patut ada. Macam tu maksud dia. Terus lagi. Jadi perbandingan ketiga-tiga ayat kita sebutkan di sini. Jadual ni memudahkan perbandingan ciri utama setiap ayat. Perhatikan bagaimana perkataan pertama menentukan jenis ayat. Jadi kalau kita nak bezakan jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah dengan syibih jumlah, dimulai. Ini yang penting. Kalau dimulai dengan fi'il, maka ini fi'liyah. Kalau dimulai dengan isim, maka ini ismiyah. Kalau dimulai dengan harf ataupun zaraf, ini ialah syibih jumlah. Kemudian, untuk jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah dikatakan sebagai jumlah yang lengkap, jumlah mufidah. Kenapa? Sebab dia ada 2 rukun. Kalau jumlah fi'liyah ada fi'il dengan fa'il. Kalau jumlah ismiyah ada mubtada dengan khabar. Okey, ini ialah daripada rumusan ni ialah satu kaedah penting lah. Mesti kena ingat. Terus lagi. Okay. Untuk langkah seterusnya. Apa setelah kita tahu tadi, maka untuk kita lebih jelas lagi apakah bentuk ayat, struktur dia, basic kita dah tahu. Kalau jumlah ismiyah mula dengan isim, jumlah fi'liyah mula dengan fi'il. Kalau jumlah fi'liyah dia ada fi'il dengan fa'il. Kalau jumlah ismiyah ada mubtada dengan khabar. Kemudian ada syibih jumlah yang dimulai dengan huruf jar atau dimulai dengan zaraf, contoh kan. Jadi kita dah tahu tu, maka langkah seterusnya ialah memahami fadlah. Kita kena tengok pula unsur tambahan tu apa, supaya kita nampak. Makin banyak unsur tambahan fadlah lah maksud saya, yang boleh kita kenal pasti, makin jelas kita dengan umdah ataupun rukun. Contohnya dalam ayat dia ada maf'ul bih, objek. Kan, ada objek. Jadi kalau objek tu nanti, ciri-ciri dia tu pasti berbeza daripada fa'il dengan fa'il.
Kemudian kita, perlu belajar tentang i'rab dia, tentang cara perubahan fungsi sebagainya, dan kita akan tengok gabungan tu membentuk satu ayat. Ini ayat jumlah mufidah, seringkas-ringkas ayat. Ini ayat yang ada, fadlah, ada unsur tambahan. Itu proses seterusnya. Jadi proses tu proses ini boleh kita dapati daripada, kelas, Nahwu. Masuklah kelas grammar tu, mana-mana ustaz pun tak apa, kan. Supaya kita makin jelas dengan apa yang kita tahu tadi tu. Kita dah tahu dah jumlah mufidah ni syarat dia apa, ciri dia apa, sekarang ni tinggal nak praktik. Praktikkan. Jadi berkaitan dengan itu, saya nak menawarkan satu kelas, selama sebulan, 8 sesi. Sepanjang sebulan tu kita akan cerita tentang, uh, umdah dan fadlah. Kita nak tengok yang tadi tu. Secara praktikalnya. Kita tadi dah tahu teori, sekarang nak tengok praktikalnya. Jadi macam ni nak kenal umdah dan fadlah. Jadi saya nak bawakan itu dalam sepanjang sebulan. Yurannya hanya 150 saja, kan. Murah lah tu. Dan saya terhadkan kepada 10 orang saja supaya saya boleh ambil apa tu? Perhatian khusus kepada 10 orang ni. Nanti habis 10 orang nanti, bulan depan kita ambil pelajar lain pula. So kita nak latih sampai mahir. Tujuan ni untuk apa ni? Tujuannya lah supaya nanti bila dia membaca ayat bahasa Arab, dia dah tahu dah. Ini ialah jumlah ismiyah, ini jumlah fi'liyah, ini syibih jumlah, ini ayat yang ada rukun asas, ini ayat yang ada rukun tambahan, ini i'rab dia, ini nak terjemah dia, itulah semua kepentingan itu. Saya kata kat sini, mengenali struktur ayat bahasa Arab dan mengenali rukun asas dan unsur tambahan untuk tajamkan lagi kemahiran i'rab, macam dia nak letakkan baris, kan. Kenapa baris dia macam itu? Kenapa tak boleh baris lain? Dan akhirnya yang paling penting ialah menterjemahkan teks Arab tersebut, kan. Kita bukan sekadar nak tahu baris, kita nak terjemahkan. Jadi insya-Allah dalam 8 sesi tersebut, kita akan ajarkan macam mana nak kenal pasti, dan praktik secara jelas. Okay, sekadar itu saja. Kalau berminat boleh scan apa ni QR ni untuk info dan pendaftaran. Saya menunggu kehadiran tuan-tuan puan-puan semua. Ada cukup 10 orang kita gerak saja, kan. 10 orang kita gerak saja. InsyaAllah. Baik, kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.